Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak unboxing Gold Sofro EXP Fishing Limited Collection. Dia punya design kalau hampa tengok sini kan. Nampak tak? Ni bahagian depan, ni bahagian tepi dan ni bahagian belakang. Bahagian belakang ni dia beritahu ada 7 sofro. Jadi ada satu sofro ni memang special tapi tak tahu sofro apa. Jadi kita tengok kita ada peluang nak dapat sofro misteri tu. Berhati-hati. Okey. Dia premium lagi. Nampak sangat-sangat premium ah. Ni kena gunting kau. Bahagian ni kena gunting geng. Dia kena gunting. Ingat tak gunting? Nampak dah geng. Nampak keemasan dia geng. Sekejap kita buka. Tak sabarlah ni. Okey. Okey. Fuyo. Okey, dapat macam ni geng. Stiker, ada stiker. Ada keychain. Fuyo. Nampak tak geng? Memang full emas geng. Memang full emas. Okey, yang ni model apa ni? Gold Ezo geng. Yang ni Gold Ezo. Apa tengok kad dia geng. Dapat kad sekali. Okey, dia siap bagi tahu. Apa boleh tengok kat sini dia punya spek dan lain-lain. Color gold geng. Dia punya blade pun color gold juga. Jadi aku dapat yang macam ni geng. Misteri ni tak dapat lagi geng. Aduh, tapi tak apa geng. Janji warna emas. Okey, kemudian dia kata dia ada bagi tahu kita kena letak kad macam ni. Dan kita letak sofro. Barulah nampak premium. Baru boleh buat simpan. Boleh buat pakai lah. Takkanlah simpan kot noh. Nak pakai pun rasa sayang geng. Jadi aku dapat EXP Gold Ezo geng. Jadi kalau hampa suka dengan video ni, hampa boleh tinggalkan like, share dekat member-member hampa. Kalau hampa nak beli sekarang ni ada dekat kedai Norton Protector geng. Mantap.